beza di antara solat sunat isyraq dengan duha. Solat sunat isyraq dengan duha ni jawab dianya, bila kita lepas solat subuh, itu dipanggil waktu larangan solat sunat. Tak boleh kita mai sunat lagi. Sampai bila? Sampai kepada syuruk. Tengok dalam kalender tu syuruk dia berbeza lah, musim sejuk dengan musim panas. Bila syuruk, itu maknanya terbit dah matahari ataupun cerah dah. Tanda syuruk itu bermakna tamatnya waktu subuh dan bermulanya waktu larangan keras. Sebab apa? Sebab bila matahari naik, waktu tu syaitan sujud pada matahari. Syaitan sujud ke matahari. Maka Nabi SAW larang kita sujud pada waktu itu, supaya kita tak sujud sekali dengan syaitan. Walaupun tujuan sujud lain-lain. Kita sujud kerana Allah, dia sujud kerana matahari. Tapi kita tak, Allah Ta'ala, apa ni, Nabi tak benar. Sama juga dengan maghrib. Waktu dekat dengan maghrib betul tu, itu larangan keras daripada kita solat sunat. Sebab waktu itulah waktu syaitan sujud kepada matahari bila matahari jatuh. Kecuali bersebab, maknanya kita masuk masjid masa-masa tu. Masuk masjid ni kena ada tahiyatul masjid. Cuma eloknya kalau dekat benar dengan maghrib tu, kita tunggulah sekejap, supaya keluar daripada khilaf waktu larangan tadi. Maka waktu larangan Nabi kita SAW tidak benar hatta inda tulu'i syamsi, ketika naik matahari, hatta tartafi'a, sehingga betul-betul naik qadra ramhin, sekadar satu tombak. Ini kata di ahli falak, setakat yang kita duduk tengok-tengok, paling awal, paling minima boleh kita buat iaitulah 15 minit. Manakala syuruk dia pukul 7, kita kena tunggu 7.15. Baik, timbul soalan, nak solat apa tu waktu tu? Solat sunat isyraq ke solat sunat duha? Solat sunat isyraq atau solat sunat duha? Maka ada perbincangan sebahagian ulama dalam kitab fiqh, kita kata solat sunat isyraq. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata ketika aku teliti kepada ayat bil asyi wal isyraq, pada waktu petang dan waktu isyraq, waktu pagi, aku tengok-tengok rupanya isyraq itu iaitulah hiya salatud duha, solat duha. Maka kesimpulannya, setelah lepas 15 minit berlalunya isyraq, bolehlah kalau kita nak niat solat permulaan solat duha, boleh. Ada setengah orang ni kalau tak solat selalu, jawabnya duha tak ada lah gitu. Nah, dia balik mari, pergi ke pejabat, pergi ke macam-macam kebun, terlupa ataupun tak ada masa. Jadi kita niat solat duha di awal solat duha. Cuma yang afdalnya solat duha ni bila ketika panas, anak unta bangun, bila panas tu bangun, lebih kurang dalam pukul, tempat kita sini pukul 10, kalau negeri Arab ni pukul 9, mungkin pukul 12 dia zuhur dah kan. Waktu anak pergi melawat unta baru ni, kita duduk tunjuk ke jemaah, kata tengok anak unta bangun dah masa ni, masa tu 9 pagi, kata ni waktu afdal solat duha. Ini penjelasan dia. Kalau kita kata saya nak solat isyraq, solatlah, ada dalam buku kelebihan solat isyraq. Cuma kalau bagi anak lah, kita lebih kepada mengatakan permulaan solat duha pada waktu itu. Wallahu a'lam. Perbezaan solat isyraq dan solat duha. Bila nak buat solat isyraq dan bila nak buat solat duha. Solat ni, setelah kita solat subuh, tidak ada solat sunat. Okey? Tidak ada solat sunat, melainkan setelah matahari naik segalah. Kata para ulama, kadarnya, ulama moden hari ni dia kata kadarnya sekira-kira 15 minit ke 20 minit setelah matahari terbit. Setombak. Matahari naik sekadar tombak. Maka bila dah naik sekadar tombak, bila kita salat pada waktu tu, salat itulah yang dipanggil salat isyraq, iaitu salat duha yang dilakukan di awal waktu. Salat isyraq ialah salat duha yang dikerjakan di awal waktu. Adapun salat duha, dia ni waktunya panjang. Bermula daripada matahari naik setombak sehinggalah sebelum daripada matahari tegak atas kepala kan. Bila tegak atas kepala tak boleh salat dah. Maka solat duha yang dikerjakan di awal tu namanya isyraq.
Adapun solat duha yang dikerjakan pada waktu matahari dah mula panas, dinamakan salat awabin berdasarkan hadis riwayat Muslim. Salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin ni bila tanah dah jadi panas. Maka itu namanya salat awabin. Ada sebagai ulama kata salat awabin ni lepas maghrib. Tapi hadisnya tidak sahih. Yang sahihnya salat awabin adalah salat duha yang dikerjakan pada waktu pasir dah panas dengan rembangnya matahari. Kedua-duanya ada fadilat. Tapi kalau orang salat duha pada waktu awabin pun ada fadilat, pada isyraq pun ada fadilat. Cumanya fadilat solat isyraq tu yang dikatakan kalau siapa solat subuh berjemaah duduk kat masjid berzikir sampai matahari naik, lepas tu solat isyraq, dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah kan. Riwayat tu tidak sahih di sisi para ulama. Pendapat yang saya pegang tak sahih, cuma tak salah untuk beramal dengannya dalam fadailul amal.